Ibu ayah, saya nak cerita tentang seorang kawan saya ni. Dulu hidup dia nampak okey saja, kerja ada, bisnes ada, tapi rupa-rupanya dia sedang bergelut dengan hutang. Ibu ayah, hari ni saya berada di Menara Public Gold dan seperti biasa saya nak kongsikan satu lagi ilmu emas yang sangat penting untuk ibu ayah. Boleh save video ni cepat untuk rujukan akan datang. Kawan saya tadi dapat gaji setiap bulan. Setiap kali gaji masuk, gaji tu habis, bayar komitmen. Sampai satu tahap, dia kata dia rasa sangat tertekan dengan hidup dia. Sampailah satu hari, dia mula belajar tentang simpanan emas. Dia mula nampak yang dia boleh berjaya dengan kewangan bila dia dah mula boleh menyimpan. Dia mula kecil sahaja, 100, 200 ikut kemampuan. Walaupun menyimpan sikit-sikit, dia dapat buat dengan konsisten setiap kali gaji. Lama-lama, simpanan emas dia makin banyak. Hari ini dia bukan sahaja dah bebas hutang, tapi dah ada simpanan emas ratusan ribu ringgit. Dan hidup dia sekarang lebih tenang. Apa yang saya nak kongsikan kali ini bukan tentang kita nak cepat kaya, tapi tentang memahami rasa berjaya bila dapat menyimpan setiap bulan. Dan rutin menyimpan walaupun sedikit-sedikit setiap bulan akan bawa perubahan besar kepada keuangan dan kehidupan. Tahniah buat ibu ayah yang dah serius simpan emas untuk masa depan keluarga bersama dengan Pak Bigol. Untuk ibu ayah yang tengok video ni nak mula juga simpan emas untuk keluarga, tulis nak emas di ruangan komen untuk kami bantu guide tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet yang kecil. Jom ibu ayah, tahun ni kita all out simpan emas untuk keluarga kita.